cari duit bukan senang. Menariknya. Mana korang dapat ni? Abang aku punya. Oh. Dulu masa dia kecil, dia pakai ni buat persembahan di tadika. Oh, lama tu. Jadi pun muat pakai juga. Udah. Cuti kat sini. Oh, kiranya rumah peranginan lah. Kadang-kadang saya ikut juga. Memang berangin, cikgu. Sebab tinggi. Bukan Fizi. Kenapa korang dalam bilik akak? Tak ada apa-apa. Apa korang buat ni? Kita orang tak buat apa-apa. Cermin. Ya! Hei, kalau dah sedia, sekarang... Tu, bila tauke ni beli atuk, dia baiki dan cat balik. Sekarang, atuk dah cantik dan bergaya. Macam antik. Yang betul antik jam tu. Betul-betul. Jam apa? Akak. 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 Oh? Jom makan di sini. Kau belanja aku, Buat ketupat. Itu pun dikira sebagai amalan baik juga. Membantu dan meringankan beban orang lain. Ipin, kita dah buat satu amalan baik hari ni. Betul-betul? Kita orang ada ambil. Sahaja aku solat sunat tarawih 2 rakaat sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Dah ingat. Terima kasih Upin. Ipin. Ya. Uncle dah atur ke semua? Semua sudah siap sedia. Ais batu sudah ada 10. Durian pun sudah cukup. Hanya satu lagi belum ada. Semua dah sakit. Akulah yang buat. Diorang ni semua tak ada pelindungan imunisasi untuk melawan aku. Virus campak. Tak. Itu aku yang buat. Tengok dia. Opa, tadi kan kita orang uji bakat. Nanti masa TV. Uji bakat apa? Uji bakat lah. Langsat. Manggis. Rambutan ada? Rambutan. Tu. Ambil je. Dari dalam parit tu.